Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan ulang kaji satu tajuk dalam Kafah tahun 6 bagi subjek bahasa Arab yang juga boleh digunakan untuk ulang kaji UPSRA. Tajuknya berbunyi At-Teknologia Al-Hadisah. Okey, At-Teknologia Al-Hadisah. Maksudnya adalah teknologi moden. Okey, dalam tajuk teknologi moden ni kita akan mengenal dan kita akan menyebut tentang uh, perkara-perkara ataupun peralatan yang digunakan, peralatan-peralatan moden yang digunakan pada zaman sekarang. Okey, sebab tu dia kata At-Teknologia Al-Hadisah. Okey, teknologi moden. Tentang peralatan moden. Okey, kita tengok peralatan yang pertama. Okey, peralatan yang pertama adalah ni, telefon bimbit. Okey, telefon bimbit ataupun smartphone. Okey, telefon pintar. Al-hatifu al-mahmul. Al-hatifu al-mahmul. Okey, telefon pintar ataupun telefon bimbit. Al-hatifu al-mahmul. Okey. Peralatan yang kedua adalah macam dalam gambar ni. Okey. Komputer. Okey, komputer. Komputer. Okey, komputer dalam bahasa Arab disebut komputer. Komputer. Okey, komputer. Peralatan seterusnya adalah at-tabi'atu. At-tabi'atu, pencetak ataupun kita panggil apa ni? Pencetak. Kita panggil printer. Okey, at-tabi'atu, pencetak. Okey, at-tabi'atu, pencetak. Alat yang seterusnya adalah asyashatu. Okey, asyashah ataupun asyashatu, iaitu skrin ataupun layar putih. Okey, asyashah, skrin ataupun layar putih. Sebut sekali lagi, asyashah. Asyashah, skrin. Dan peralatan seterusnya ataupun teknologi yang seterusnya adalah al-internet. Okey, al-internet. Internet. Okey, al-internet. Internet. Seterusnya, okey, teknologi moden yang seterusnya adalah al-barid al-elektroni. Okey, al-baridu al-elektroni. Maksudnya adalah email. Okey, email. Kemudian kita ada al-mislatu. Al-mislatu, projector. Okey, al-mislatu, projector. Projector tu yang kita guna untuk pancarkan dekat layar putih tadi. Al-mislatu, projector. Kemudian kita ada asyahinu. Okey, asyahinu, pengecas ataupun charger. Okey, asyahinu, pengecas. Okey, asyahinu. Alat yang seterusnya kita ada keyboard. Apa keyboard dalam bahasa Arab? Lauhatul mafatihu. Lauhatul mafatihu. Lauhatul mafatih. Okey, papan kekunci ataupun keyboard. Lauhatul mafatihu. Seterusnya kita ada mouse. Okey, mouse, tertikus. Okey, dalam bahasa Arab kita sebut al-fa'ratu. Al-fa'ratu. Okey, al-fa'ratu, tertikus. Lepas tu kita ada pen drive. Okey, dalam bahasa Arab kita sebut az-zakiratul kharijiyah. Az-zakiratul kharijiyah. Pemacu USB ataupun pen drive.
Okay, az-zakiratul kharijiyah, pen drive. Seterusnya kita ada laptop. Okay, laptop dalam bahasa Arab ialah al-hasub al-mahmul. Al-hasub al-mahmul. Komputer riba ataupun laptop. Al-hasub al-mahmul. Kemudian kita ada headphone. Ataupun kalau bahasa Melayu, kita tengok. Bahasa Arabnya adalah as-samma'atun. As-samma'atun. Okay, as-samma'atun. Phone kepala ataupun headphone yang kita nak dengar lagu kan. Okay, as-samma'atun. Headphone. Seterusnya adalah power bank. Okay, power bank. Dalam bahasa Arab kita sebut bangku at-taqah. Bangku taqah. Okay, bangku at-taqatu. Power bank. Bangku. Okay, bangku at-taqatu. Okay, power bank. Bangku at-taqatu. Power bank. So, ini macam tu sebut dia dalam bahasa Arab. Bangku at-taqatu. Power bank. Okay, kemudian kita nak tengok tentang apakah ayat-ayat yang mungkin kita gunakan untuk dalam tajuk teknologi moden ni. Okay, ayat yang pertama adalah kita tengok seorang lelaki sedang memegang telefon bimbit. Okay, kita tengok ayat dia. Ana attasilu bi'ailati bilhatifil mahmul. Saya menghubungi keluarga saya menggunakan telefon bimbit. Ana attasilu bi'ailati bilhatifil mahmul. Saya menghubungi keluarga saya menggunakan telefon bimbit. Okay. Ayat yang kedua, ada seorang lelaki sedang mendengar lagu menggunakan headphone. Okay. Contoh ayat dia, astami'u ilan nasyid bisamma'ati. Astami'u ilan nasyid bisamma'ati. Saya mendengar nasyid, saya mendengar lagu menggunakan phone kepala, menggunakan headphone. Saya mendengar lagu menggunakan headphone. Astami'u ilan nasyid bisamma'ati. Okay, ayat yang seterusnya adalah seorang guru menggunakan printer, pencetak. Okey. Yatba'ul muallimu al-as'ilata bit-tabi'ati. Yatba'ul muallimu al-as'ilata bit-tabi'ati. Guru mencetak soalan menggunakan pencetak ataupun guru mencetak soalan menggunakan printer. Yatba'ul muallimu al-as'ilata bit-tabi'ah. Okay, ayat seterusnya adalah kita tengok seorang pelajar lelaki, dia tengah cari sesuatu dalam komputer dia. Okay, contoh ayat dia, yastakhdimu at-tilmizu al-komputer lil bahsi anil ma'lumat. Yastakhdimu at-tilmizu al-komputer lil bahsi anil ma'lumat. Murid lelaki menggunakan komputer untuk mencari maklumat. Yastakhdimu at-tilmizu al-komputer lil bahsi anil maklumat. Murid menggunakan komputer untuk mencari maklumat. Okay, seterusnya masih lagi ada seorang wanita yang sedang menggunakan komputer, tapi ini ayat untuk papan kekunci dan mouse. Okay, contoh ayat dia, tastakhdimu al-muwazzafatu al-fa'rata walau hatal mafatihi linnaqri wa kitabatil ma'lumat. Tastakhdimu al-muwazzafatu al-fa'rata
walauhatal mafatihi linnaqri wa kitabatil ma'lumat. Pekerja wanita menggunakan tetikus dan papan kekunci untuk mengklik serta menaik maklumat. Okey? Okey, itu saja untuk video kali ini tentang at-teknologiya al-hadisah, tentang teknologi moden. Kita dah pun mengenal dan menyebut peralatan-peralatan teknologi moden dalam bahasa Arab. Okey, semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.